Bagi memudahkan gerak kerja calon-calon untuk mengenalkan diri, Ibu Pejabat telah pun memberikan jadual ke seluruh perhubungan negeri untuk calon-calon boleh memperkenalkan diri di majlis yang dianjurkan oleh Ibu Pejabat dengan kerjasama Badan Perhubungan UMNO Negeri-Negeri. Tarikh pada 1 Oktober 2013, 3 negeri yang akan menjalankan proses pengenalan calon di sebelah utara, Perlis akan dibuat di Badan Perhubungan UMNO Perlis pukul 9.30 pagi. Di Kedah, pada hari yang sama, 1 Oktober bersamaan dengan hari Selasa, pukul 3.30 petang di Badan Perhubungan UMNO Kedah. Di Pulau Pinang, pada 11 malam, di Badan Perhubungan UMNO Pulau Pinang pada 8.30 malam. Pada 4 hari bulan Oktober, Perak di Badan Perhubungan UMNO Negeri Perak pada jam 9.30 pagi. Selangor di Badan Perhubungan Negeri Selangor pukul 3.30 petang, dan di wilayah Persekutuan akan dibuat di PWTC pukul 8.30 malam. Pada 6 Oktober, bersamaan dengan hari Ahad, Kelantan, sesi pengenalan calon akan dibuat pada pukul 9.30 pagi di Badan Perhubungan UMNO Negeri Kelantan. Di Terengganu, Badan Perhubungan UMNO Negeri Terengganu pada 3.30 petang. Pahang di Badan Perhubungan UMNO Negeri Pahang pukul 9 malam. Pada 8 Oktober 2013 bersamaan dengan hari Selasa, pukul 9.30 pagi di Badan Perhubungan UMNO Negeri Sembilan, pukul 3.30 petang di Badan Perhubungan UMNO Negeri Melaka, dan 8.30 malam di Badan Perhubungan UMNO Negeri Johor. Untuk Negeri Sabah, hari Rabu bersamaan dengan 9 Oktober, jam 3.30 petang di Badan Perhubungan UMNO Negeri Sabah. Sehubungan dengan maklumat yang diberikan oleh Tan Sri Megat tadi, maka inilah sesi-sesi yang dibenarkan oleh Jabatan Kuasa Disiplin untuk calon-calon memperkenalkan diri.